Jadi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kumpulan yang ke-10 mendapat tajuk Cabaran Kelestarian Pengurusan Alam Sekitar di Malaysia. Baik, yang pertama kita pergi kepada abstrak. Abstrak ni dia nak menerangkan tentang 6 perkara, iaitu latar belakang kajian, iaitu kelestarian pengurusan alam sekitar merupakan aspek penting dalam pembangunan mampan sebuah negara. Yang kedua, penyataan masalah. Isu ini lebih kompleks kerana kebanyakan orang tidak tahu tentang alam sekitar. Yang ketiga, objektif kajian, mengenal pasti cabaran utama dalam pengurusan alam sekitar. Yang keempat, metodologi kajian, menggunakan pendekatan penyelidikan kuantitatif dan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui borang soal selidik dalam tarian. Yang kelima, dapatan kajian, pandangan yang berbeza dalam isu ini mencerminkan tahap kesedaran dan keprihatinan yang berbeza. Dan yang terakhir, nombor 6, cadangan penambahbaikan, kerajaan seharusnya memperkenalkan teknologi yang lebih maju dalam sistem pengurusan sisa dan pelubusan sampah bagi mengurangkan kesan pencemaran. Isu utama dalam pengurusan alam sekitar di Malaysia adalah kurangnya kesedaran dalam kalangan masyarakat. Ramai tidak memahami kepentingan penjagaan alam sekitar dan undang-undang sedia ada pula tidak dikuatkuasakan dengan berkesan. Ini menyebabkan pembangunan tidak lestari terus berlaku. Pengurusan alam sekitar di Malaysia menghadapi pelbagai cabaran. Antaranya ialah tahap kesedaran masyarakat yang masih rendah. Kajian pertama mendapati, walaupun pelbagai kempen dijalankan, kesedaran masih sederhana kurang kerana pendedahan dalam pendidikan dan sikap bergantung kepada pihak berkuasa. Seterusnya, cabaran menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan kelestarian alam sekitar turut dikenal pasti. Dasar sedia ada seperti dasar alam sekitar negara tidak berkesan sepenuhnya akibat kelemahan penguatkuasaan dan pertindihan kuasa antara agensi kerajaan. Akhir sekali, isu pengurusan sisa pepejal. Kajian ketiga mendapati pelaksanaan pelan pengurusan sisa masih lemah, terutamanya di kawasan luar bandar dan kawasan terhadap amalan 3R juga rendah. Kami telah menjalankan kajian soal selidik dan mendapati bahawa semua responden bersetuju bahawa isu alam sekitar penting. Walaupun ramai pernah menyertai program yang berkaitan, kesedaran alam sekitar masih dilihat sebagai cabaran utama. Saya akan menerangkan tentang dapatan dan analisis berkaitan cabaran kelestarian pengurusan alam sekitar di Malaysia. Yang pertama, kesedaran isu alam sekitar. Semua responden 100% bersetuju bahawa masalah alam sekitar merupakan isu yang penting di Malaysia. Ini menunjukkan bahawa rakyat sedar tentang kepentingan menjaga alam sekitar demi kesejahteraan bersama. Yang kedua, antara cabaran utama yang dikenal pasti ialah pencemaran dan penerokaan hutan sebanyak 42.1% serta kurangnya kesedaran masyarakat sebanyak 57.9%. Yang ketiga, sebanyak 31.6% responden menilai tahap kesedaran masyarakat sebagai tinggi, manakala 68.4% menganggapnya rendah. Ini menunjukkan masih ramai yang belum benar-benar memahami peranan mereka dalam menjaga kelestarian alam. Dan yang terakhir sekali, seramai 68.4% responden pernah menyertai program alam sekitar, namun 31.6% lagi tidak pernah menyertai langsung. Ini memberi isyarat bahawa lebih banyak usaha perlu dilakukan untuk menggalakkan penyertaan komuniti. Seterusnya, dapatan analisis. 63.2 responden berpendapat bahawa masyarakat lebih bertanggungjawab berbanding kerajaan. Ini disebabkan tanggungjawab individu sehari-hari, masyarakat secara langsung terlibat dalam aktiviti yang boleh memberi kesan kepada alam sekitar seperti pembuangan sampah dan penggunaan plastik. Kedua, majoriti pelajar merasakan bahawa kelemahan penguatkuasaan undang-undang adalah faktor utama menghalang usaha kelestarian alam sekitar. Kurangnya tindakan tegas walaupun terdapat undang-undang alam sekitar, pelaksanaannya seringkali tidak konsisten atau kurang tegas. Ketiga, majoriti pelajar berpendapat bahawa pendidikan dan kesedaran awam adalah langkah terbaik. Individu yang dididik tentang kesan pencemaran dan kepentingan kelestarian lebih cenderung untuk mengamalkan gaya hidup mesra alam. 94.7 pelajar menyatakan kesediaan mereka untuk mengubah gaya hidup bagi menyokong kelestarian alam sekitar. Contohnya, mengurangkan penggunaan plastik menggunakan beg guna semula. Jadi kesimpulan kepada perbahasan ini, kami dapat menyatakan bahawa yang pertama, isu kesedaran masyarakat yang masih rendah, kelemahan penguatkuasaan undang-undang serta tekanan pembangunan ekonomi yang memberi impak kepada ekosistem. Yang kedua, pelajar institusi pengajian tinggi memahami peranan mereka dalam memastikan kelestarian alam sekitar. Dan yang terakhir, cabaran kelestarian alam sekitar memerlukan pendekatan
menyeluruh yang melibatkan semua pihak. Sekian, terima kasih.